kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah. Justru itu marilah sama-sama kita doakan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sepanjang kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, kita sentiasa dibayangi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita jemput seorang penceramah kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib Syukri As-Saghiri, dan dia adalah sahabat hamba dan juga untuk guru hamba yang hebat. Kalau di Thailand panggil Babaji, dia Babaji, seorang yang hebat. Dan dia ni 30 sudah, dari lada dia 30 dulu, dan mengajar sekolah ni di SMKA Falahiyah, sahabat hamba, dan belajar di Universiti Al-Azhar di Mahad Quran Syubra di Al-Azhar. Jadi tanpa melengahkan sorry, semua ada semalam hamba wayak tu takut ada tak ada semalam. Pada hari Jumaat nanti hamba jemput belakang lah sebagai wakil masjid, jemput belakang semua ada hari Jumaat ni pakat mari buka puasa sosial ni belakang. Okey dah, semua lah. Semua ada bawa belakang lah nak minum dah. Okey, dan akhir sekali terima kasih banyak mau bagi penyumbang dan duit tu yang cukup dah. Kalau lebih kita hamba baru ni hamba ada bagi sepeda pun sebutir lah ke rumah kampung tu, naik tu dah ada 2 butir lagi. Dia tak bawa barang dia untuk nak bagi tu. Kalau lebih hamba akan guna untuk nak bagi dia, bagi sepeda tu. Okey. Dan jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Jib kita. Fadhil tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى الآية. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, saya hormati, saya kasihi Fadhil Ustaz I selaku pengacara pemuda acara pada pagi ni. Sahabat Amor ni lama duk macam ni, betul kan? Patut pada dia tu. Tapi tu orang muda dia tak seru. Dia seru tu orang luar ni kau. Ya. Tak luar tak seru. Dia juga kepada pengurusi masjid, Fadhil Tuan Imam, seluruh barisan AJ masjid, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, adik-adik ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hamba tidak sebut nama tuan-tuan pada pagi ini secara sore-sore, tetapi tidak mengurangkan rasa hormat dan kasih sayang hamba kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Alhamdulillah, ini pertama dan selamanya. Walaupun hamba bukanlah orang paling layak untuk berada di hadapan ini, tapi atas dasar untuk sama mengingati antara satu sama lain, ya. Ayah hamba sebut dulu, dia kata masa sebelum hamba pergi masjid, dia kata kalau orang acak kena mari lah. Kan?
Sebelum Ramadan aku pergi ciku kan. Tu tempat ayah aku pergi dulu. Bila dia mengajak pergi, aku pergi lah. Bukan sebab aku hebat, tak ada. Tapi kita semua alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Muslimin muslimat, alhamdulillah pada pagi ini pertama bersama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dia masih beri nikmat hidup kepada kita. Boleh nafas, boleh tarik, boleh hembus, boleh tarik, boleh hembus. Selepas dimatikan kita malam tadi mati sebentar. Sebab tu dari kuliah pun ada orang mati. Apa maksud mati? Mati ni dia panggil adik-beradik tidur. Adik-beradik tidur. Kau benar. Bila kita bangun tidur, antara benda yang kita ucapkan adalah syukur. Kita baca doa orang bangun tidur. Baca doa orang tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Syukur-syukur sebut alhamdulillah. Orang Kelantan sebut muncul. Munculnya bang, kalau tak bang, sebab ada orang pejam mata malam, celak mana kan? Dan kubur tu, Allah. Kita munculnya, sebab tu minta, ya Allah syukur ya Allah. Segala puji bagimu telah menghidupkan kami ba'dama amatana, selepas dimatikan kami. Kita tidak sebut pagi ni bila bangun, ya Allah syukurnya, ya Allah mengkejut aku daripada tidurku ya Allah. Kalau mana ada orang kita? Ahyana, Allah Ta'ala bagi nikmat hidup. Bukan semula jadi. Kita hidup lama dah kan. Ambo pun sama dengan Ustaz Ibu dipanggil 5 jiri kan. 51. Depan ayah ambo depan ni Allah ada lah. 60, 70, 80. Bukan semula jadi. Ustaz, saya hidup lama Ustaz. Kalau malam tidur, pagi bangun. Sebab apa bangun? Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagi Allah memberi hidup aku. Ahyana ba'dama amatana, selepas dimatikan kami. Tapi kena ingat, Allah doa kita baca tadi, wa ilaihin nusyur. Tapi aku ni akan balik kamu ya Allah. Balik semula kamu ya Allah, walaupun bagi nikmat hidup pada pagi. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, ada satu kajian sains sebut sehari tuan-tuan kita ini kena guna oksigen. Berapa liter sehari? Kalau nak bayar dia kakak, harganya lebih kurang 2,000 lebih sehari. Kalau kena bayar oksigen ni 10 riyal 1 liter. Yang masa Covid itu ingat, beli alat nak cek oksigen, takut oksigen turun. Oksigen dan juga nitrogen. 2,880, nitrogen 2,880. Kalau kena bayar lah 5,000 lebih kan. Kali 5,000 lebih, kita kali sebulan dia kakak. Biar ketubik lebih kurang dekat. Kalau sebulan kita guna lebih kurang 1 juta kena bayar. 1 juta lebih. Tapi Allah Ta'ala minta nak bayar kan? Tak ada minta. Mustahil tak ada kata nampak kita kena buat yuran ni bagi masjid. Sekali masuk 3 riyal. Kena bayar tak bayar tu. Masuk tanah kena bayar. Tanah masjid free tu. Kalau kita tanah luar, kalau pergi Kuala Lumpur, dia peso tu, ada Riyal, ada 2 riyal. Tu tempat comel ke, tempat bersih ke tak cuma. Tanah ni tempat cuma, tapi kena bayar. Ni tempat comel, mari kita berada di atas rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berkata apa, duduk dalam raudhah. Raudhah ni hanya ada di Madinah.
Nombor lah bawa ni jemaah pergi bulan 1 balik bulan 2. Tapi Masya Allah baru ni betul dia sampai Madinah tu malam Isra Mi'raj 27 Rejab. Masya Allah, ramai sungguh Masya Allah. Ramai jemaah tak boleh masuk Raudhah. Tergila tu kita pun Allah Akbar. Bukit siap-siap sini dalam nusuk tu, di sana ada waiting tak boleh masuk. Nabi SAW sebut siapa yang solat dalam masjidku seolah-olah dia semaya dalam Raudhahku. Kalau Mekah tu kampung tu kan, Madinah ni dipanggil Raudhah tu, dia punya apa yang paling hebat. Jadi Raudhah kita mana? Kalau di kita tempat kita, inilah Raudhah kita. Nabi kata bila melalu ikut, idza marartum bi riyadil jannah, lalu jumpa taman syurga, singkuh sebentar. Jadi pagi ni kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebab Allah Taala tolong tu. Allah Taala yang bantu kita, boleh kita hadir pada pagi ni. Dan juga ambo sendirilah. Yang kedua, kita bersyukuri atas nikmat sihat. Besarnya nikmat sihat. Nabi sebut 2 nikmat yang paling banyak dilupai oleh manusia, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa. Bapa boleh mari pagi ni. Pertama sihat, yang kedua sebab tak sibuk. Kalau sibuk tak boleh mari kan. 5.30 kalau turun tu. Sebab apa nak pergi kerja? Contoh, tapi hari ni hari cuti. Kita tahu hari ni cuti sebab apa? Cuti umum dia panggil nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Kalau dulu awal Ramadan kita berlatih tak ambil awal Ramadan. Kita ambil nuzul Quran. Ada orang dia ambil awal Ramadan, setengah negeri dia tidak cuti pada hari ini. Kita ni kata cuti ke? Oh Ustaz, hari ni cuti nuzul Al-Quran. Apa dia nuzul Quran ni? Nuzul ni panggil turun. Nazala nuzul, turunnya Al-Quran. Jadi apa nak sebut tuan-tuan sebelum kita pergi lebih jauh pada pagi ni. Tak jauh lah, syuruk kita berhenti tu. Syuruk lebih kurang 7 lah, 17. Dia dekat 2-3 hari lepas 7-18. Ni 7-17. Kamu nak sebut tentang kepentingan doa. Kita sebut tadi, kenapa doa ni sangat penting. Kita ni kadang-kadang doa ni, hak lepas tu kita tak buat kan. Bahasa kata, hak lepas. Contoh makan. Sebelum makan baca doa tak? Lepas makan? Kadang-kadang hak lepas. Masuk tandas tu kat Allah. Allah begini, Allah kata khubsi wal khaba'is. Doa masuk tandas. Lepas selesai soleh tauhid, tak kata nak minta ya syukurnya ya Allah. Aku ni makan-makan boleh buat. Ada orang tak boleh buat tuan-tuan. Terpaksa tepuk perut, Masya Allah. Kau lepas tidur baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama ya Allah aku mati, aku hidup. Bangun. Lupa tuan-tuan. Jangan pula baca doa tidur tu. Ustaz nak kuliah, Ustaz, aku nak baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Muslimin muslimat. Saya ambo tuan-tuan, ni ambo pun ambil kebenaran daripada saya ambo. Dia tak jauh lah, depan ni ada rumah dia. Alah aku baca ni. Masjid apa tu? Kubekondok. Kubekondok. Ambo ambil kebenaran ni cerita di kakak. Ambo pergi dengan dia ni tahun 2021 bawa jemaah. Ditakdir Allah Ta'ala dia mutawifah. Dia suami isteri. Suami lelaki dengan isteri sama-sama jadi mutawifah. Dia kena apa tuan-tuan? Dia kena stroke di bumi Madinah. Masa tu umur 30 hari. Kalau dia dah pindah dekat kawasan depan. Baru ni dia mari dia buat
naik umur baru dan juga dapat anak baru. Anak yang keberapa? Anak yang ketujuh. Dalam masa seteruk tu Allah Ta'ala bagi nikmat, boleh baby pula sorang. Masa seteruk tu. Dan ni sebelah tiga boleh jalan dah, tapi ada sikit-sikit. Nak sebutnya bahawa bila mau mari baru ni, dia sebut, dia tu Ustaz tahu ke tak? Hamba doa pada Allah Ta'ala 8 tahun lepas. 8 tahun lepas, tu bayangkan. Bukan mari, bukan setahun lepas, bukan 3 tahun lepas, 8 tahun lepas. Dia doa di Mekah, dia kata apa, ya Allah, aku nak pecing umur 40-an. Tengok Allah Ta'ala aku bodoh dia. Dia pecing tapi mereka buat pecing sebab sakit. Tapi dia sebut bila dia suka pecing Ustaz, tapi dia kata okey you dia kata. Masya-Allah. Ni hebat doa dia. Sebab tu doa tambah-tambah bulan Ramadan, antara doa hak tak ditolak oleh Allah 3 golongan hak tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Pertama, golongan orang yang berpuasa sehingga berbuka. Kita puasa ni Masya Allah, tambah-tambah nak dekat buka puasa. Oh tu Masya Allah, doa paling hebat. Yang kedua, orang musafir. Saya hamba ni masa dia duduk Johor dulu, lalu dia duduk Kelantan dia. Bila nak balik daripada Johor, mesti saya dia seorang kita telefon dia. Dia kata tolong doa kawan. Dia mau nak start mula jalan, tolong doa kawan. Dia boyak doa. Suruh saya dia doa. Sebab apa? Orang musafir ni dia mustajab doa. Yang ketika orang yang kena zalim. Orang kena zalim, doa dia tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil peluang tuan-tuan. Hari ni dah hari 17 Ramadan. Sudah berlalu 16 Ramadan. Ramadan semakin hampir-hampir nak tinggal kita. Kalau sahabat dulu, mereka di akhir Ramadan, mereka sangat sedih sebab Ramadan nak meninggalkan. Kita ni kau dekat kau yang dia, kau dekat kau yang dia. Kita pun cuma kita okey lah, stabil balik. Hanya kau email tu lepas Ramadan gelipuk polis. Berapa reput nak cari orang hilang. Hilang mana? Sebab boleh puasa hari. Lepas puasa tak hari. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa maksud nuzul Al-Quran? Nuzul ni maksudnya turun. Bila turun ni daripada mana? Daripada tempat tinggi ke rendah ke tinggi. Maksudnya turun ni daripada atas ke bawah. Tentunya bila atas ke bawah, yang atas itu adalah lebih mulia. Air hujan tu hebat, air hujan sebab daripada atas. Juga kita macam infak, macam Ustaz Yi sebut tadi, kita nak buat buka puasa, iftar perdana lah kita kata. Tuan-tuan menyumbang sedekah tambah-tambah bulan Ramadan. Awak juga buat tuan-tuan, buat setiap kali Ramadan awak buat projek infak Ramadan. Pergi ngajar tempat ambo, tempat apa tetap lah. Ambo ngajar, ambo minta sumbangnya. Tuan, kita ni ada buat projek infak Ramadan. Ambo minta duit, dia mau bagi, ambo tolong buat sikit-sikit lah, mungkin banyak. Betul-betul ambo masak nasi, hotel nak masak. Ambo hantar masjid, sikit-sikit top up. Dan juga beberapa rumah kita kenali anak yatim, orang-orang yang tak ada suami dan sebagainya. Alhamdulillah. Hasil daripada sumbangan orang ramai. Lama kau bagi kalau cerita bak sedekah. Tak dia kata orang agama minta sedekah. Nak beli speaker minta sedekah. Nak buat masjid minta sedekah. Kok masjid kita ni mungkin kita nak buat besar. Nak besar masjid minta sedekah, dia kata minta sedekah. Email yang minta dari rumah. Terus dia kata minta dari rumah, bagi dia minta sedekah. Aku orang agama lah ni, tak ada berjalan, jaga minta sedekah. Nak beli bank jenazah minta sedekah. Nak buat jamin masjid minta sedekah. Ni peluang tuan-tuan. Sebab apa manusia antara benda yang manusia minta nak balik semula atas dunia, sebab nak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau
tangguhkan ajalku ya Allah. Ila ajalin qarib. Ajalin qarib ini metal tu. Minta ya Allah tangguh metal boleh betul. Tangguh tu naik. Kalau hidup umur nak buat apa kat aku? Nak pasal rumah. Tak ada tuan. Minta balik apa? Fa asaddaqa ya Allah, aku nak sedekah ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Dia yakin. Dia yakin dia nampak hak seria dia sedekah, luah kubur dia. Seria. Tapi tu tengok kau seria dia tahu. 50 ya kau. Demo pilih hak mana? Biru tua ke hijau muda? Biru tua apa ya? Siap. Hijau muda 5 ya. Tak ada. Demo muda pun siap ni tak ada masalah. Tapi tuan-tuan ingat Allah Ta'ala Maha Kaya tuan. Kalau atas dunia ni seluruh orang yang beriman kepada Allah, tak ada utuh buat Allah. Kalau seluruh dunia orang yang tidak beriman kepada Allah, rugi ke Allah Ta'ala? Tak rugi. Macam apa dia cikgu? Sahabat apa? Ada tuan-tuan yang jadi profesor, perguru Ambo yang bodoh-bodoh. Dia buat kerja sekolah, kau tak buat. Kalau tak buat, tak ada rugi ustaz. Kalau dia buat, tak ada untung ustaz. Untung siapa dia? Awak tu untung. Kata aku sebut ayat kau bodoh-bodoh anak-anak. Bila tanya, gapo cita-cita awak? Ada jadi cikgu, ada jadi doktor, jadi pegawai, macam-macam lah. Jadi polis. Awak kata jangan jadi cikgu. Awak kena hebat, lebih hebat daripada cikgu, lebih hebat daripada ustaz. Awak kena jadi lebih hebat daripada ustaz. Sebab apa tuan-tuan, cikgu ni mungkin orang kata ustaz dia mau jadi cikgu. Cikgu ni tuan-tuan, gambar mana nak duduk, apa dia tekan yang perasaan. Apa mau kita kecek depan, dia mau kecek belakang. Betul apa sebut? Apa tengok satu tulisan satu masjid, dia tulis apa? Orang yang berada dalam pawagam lebih senyap daripada orang yang berada dalam masjid. Duduk dalam panggung lebih senyap daripada orang yang ada dalam masjid. Ni okey lah sebab kita dekat lah kan. Selama kuliah masjid besar, selagi ada dinding lagi tu je duduk. Kita kecek dengan siapa? Ada seorang buat depan. Betul. Kita tak ada lagi dah. Tahu ni yang keluar kita. Kita buat depan, ceramah dia ceramah belakang. Ni bukan budak umur 7 tahun ni. Budak umur 70 tahun. Ni apa start assalamualaikum dia start bobe kata tak ada apa. Tidak jadi gila. Berkata cikgu ni dia kecil seorang tu. Tu tengok orang DJ ni, DJ radio Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya pagi ini DJ Anda bersama dalam segmen Selamat Pagi. Dia kecil, siapa dia depan? Tak ada orang. Dia buat bobe kamu dengan kata, tapi ada orang dengar tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi nikmat yang cukup besar tadi, nikmat sihat, nikmat masa Allah Ta'ala bagi. Jadi kita guna betul-betul semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri kepada Allah, terutama Ramadan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ini. Mungkin itu Ramadan terakhir. Aku dapat berita sehari dua seorang ustaz selebriti, ustaz apa ni, adik-adik dengan Zafri ke Hariri tu, orang masuk TV ni. Terpaksa dia kerja ke hospital masa lepas kuliah subuh. Dan ada sedikit pendarahan di dada kepala dia. Noya, Masya Allah. Muslim. Okey, kita cerita sikit bab Al-Quran. Kita tak sebutlah tentang secara khusus cerita dia tentang nuzul Quran. Cuma nak sebutnya bahawa bila sebut nuzul Al-Quran, nak sebutnya turunnya Al-Quran. Bila benda hak kait dengan Quran, dia akan jadi hebat tuan. Asal kait dengan Quran akan jadi hebat. Apa dia? 3 benda hak jadi hebat bila kait dengan Quran. Tahu-tahu malam tadi, malam 17 Ramadan. Allah. Dia takut kena tu kuota lah kan. Mana tahu lah. Balik ganji kan. Balik tadi balik ganji. Hari ni 17 Ramadan. Kalau masjid 27 Ramadan.
Sebab tarikh dia tu, kalau tengok Quran ni kurang banyak pendapat. Persoalannya adalah pada malam 17 Ramadan. Pertama, siapa bawa turun Quran? Malaikat mana bawa turun Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril ni bersama dengan Nabi SAW setiap tahun. Jibril ni akan bertadarus dengan baginda Nabi SAW. Di tahun terakhir sebelum kewafatan Nabi, masa tu 2 kali Jibril bertadarus dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, bila kita dengar nama Nabi disebut, kita kena sawat Nabi. Untuk antara benda Nabi sebut, bila Nabi SAW mimbar, 3 kali Nabi sebut amin. Naik mimbar pertama, Nabi sebut amin. Naik mimbar kedua, Nabi sebut amin. Naik mimbar ketiga, Nabi sebut amin. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah SAW, mau sebut amin berapa? Nabi SAW, ya, masa aku naik mimbar pertama, Jibril sebut. Jibril kata, malanglah bagi umatmu yang apabila masuk Ramadan, Allah Ta'ala bagi nikmat Ramadan kepada dia sampai habis Ramadan, tetapi tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang mudah tuan dengan Ramadan ni. Tapi Jibril kata, sangat malang bagi umatmu yang dapat masuk Ramadan tapi tak ambil peluang untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat tak saya tak saya minta ampun pada Allah, buat dosa bulan Ramadan. Masya-Allah. Sedangkan bulan Ramadan ni Nabi sebut, bila masuk Ramadan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Tak payahlah kita buka pula. Tuhan tutup dah tuan. Dan dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Allah Ta'ala wayak ke syurga, memberiah moleklah comel-comel sebab aku nak bagi hamba ku nak suruh berehat kan. Kita nak berehat mana kan? Nak berehat atas dunia ke nak berehat sana? Tahu-tahu kita nak pergi ni stesen yang ketiga, stesen ketiga. Satu, ni keempat. Lalu ni stesen ketiga kan. Kita daripada stesen pertama alam roh, kemudian stesen kedua alam rahim. Ada puruk kita. Singgah di rahim bunda. Singgah sementara. Dia persinggahan kita, bagi stesen kita. Budak puruk kita ada 9 bulan, ada 10 bulan, 12 bulan. Lalu ni kita tubik stesen nombor 3. Mana? Alam dunia. Ni stesen kita. Nak dari sini semua ke? Kita nak pergi satu stesen berikutnya. Kita nak kereta api tu. Siap. Nanti siap ICRL 2027 nak pergi Kuala Lumpur. Naik tunjuk, dia berkata stesen seterusnya Pasir Putih. Contoh. Ni nak pergi mana stesen ni? Nak pergi alam barzah, alam kubur. Nak bawa ke apa tu? Kalau tuan kata tadi, orang bila mati mentok. Kalau kita baca surah As-Sajdah, tu Imi baca setiap pagi Jumaat. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami atas dunia ya Allah. Na'mal salihah, buat amal soleh ya Allah. Hari ini kami yakin ya Allah. Yakin sosok tak sebut betul sungguh. Tu Imi sebut dulu buat sedekah, buat baik, mari semaya jemaah. Masa tu kalau tu Imi royak, Ustaz royak buat dekah, dia dekah pada. Walaupun siap, tu mudah. Ingat mudah kau kena bagi duit yang tuan. Orang ampuh mengalami yang ada buat projek yang tuan. Royak minta yang biru muka. Dia royak ustaz minta dekah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi pertama, siapa bawa tu Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Bila tu? Pada malam 17 Ramadan. Malam bila? Disebut sebagai Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Kami turun ke Al-Quran itu pada malam Qadar. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, daripada agak-agak. Wallah a'lam. Ini rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu harga aku takut malam tadi pun mungkin tuan. Tuan Nabi sebut kejarlah malam Qadar itu pada 10 malam akhir. Kita 120 relax tu. Kita nak unggah tu 20 tu. Nah, 20 sampai 30. Dalam 10 malam akhir pula Nabi kata kejarlah malam Qadar itu pada malam ganjil saja. Malam ganjil, kalau tak ganjil, tak ganjil relax. Payah tu kan. Sebab ni adalah benda yang sangat. Orang yang nak Lailatul Qadar dia akan kejar pada malam pertama itu. Malam pertama dia kejar sebab apa? Sebab nak dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, muslim-muslim. Jadi bila Jibril waktu Quran, Jibril jadi penghulu bagi segala malaikat. Tengok sebab apa? Sebab hebat Al-Quran tadi. Dia waktu Quran kepada Nabi SAW. Malam tu kan bila Nabi duduk buah Hira tuan. Baru ni orang galah buah ni. Tanya jemaah siapa nak naik buah Hira. Sebab buah Hira ni dia bukan semua kira apa tua-tua atau sebagainya. Ada dalam lebih dekat 10 orang. Nak naik Jabal Nur. Gila kata kita kan. Kau naik bukit mana? Bukit Bana atau so Bukit Bana. Bukit Keluar. Ni naik Jabal Nur. Naik. Kita pun tak boleh segar juga. Bila cuma nak pergi kena naik dulu. Nak naik mengayak. Lalu ni comel dia berubah sikit. Dia buat ada tempat landai. Dia buat sodok comel. Lepas tu tangga tu memang tetap ada lah. Naik tangga tu sampai atas. Sampai atas puncak dia kena turun bawah pula. Turun bawah pula. Habis masa kan. Boleh pergi lagi ke situ? Awal lagi? Tunggu balik dah dia makan tu tau. Dia kalau putih tengah sejak ada betul. Baru dia ni sebab tu masa buka puasa apa sedap nikmat buka puasa apa. Dia lapar kan? Kalau Allah Ta'ala tak buat sifat lapar, tak ada kedai makan, tak ada. Mungkin buat gabung kau tak lapar. Lapar ni sifat apa dia? Sifat negatif lah, dia kenyang. Tapi dia syukur tak ada lapar. Kita makan bukan sebab lapar, sebab nikmat. Waktu kalau Nabi sebut apa? 2 kegembiraan bagi orang puasa. Pertama, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Gembira ketika berbuka ataupun ketika berhari raya. Seronoknya. Tak ada lah. Satu masa, satu bulan, orang sangat jaga masa. Nak sebuka tu bila punya makan dulu. Mereka kata ini akan makan. Jaga pen, makan. Buku baru pen. Tak rela. Tak pen-pen. Sebab apa lapar kan? Kalau tak lapar, contoh kita buka. Kita ni 17 Ramadan. Ayo, cepat sungguh. Orang rasa baru puasa. 17 dah itu. Puas dah, ayam kecil, ayam pasu. Macam-macam lah boleh puasa ni. Ayam pusing tuan. Topik belakang, ayam tank. Pakai tank. Ayam buah dah pula. Ayam kecil ni. Pagi kedai ni nak buka puasa berbodoh je lah. Kena berbodoh pun jadi kan. Kena bodoh 2 pinggir lagi. Dia ada lagu bodoh lah. Boleh menyanyi lagu bodoh. Dia Kelantan ni macam-macam lagu. Ramai ayotel. Ada lagu ayotel. Lagu lumpu-lumpu macam-macam. Mulut rasa lecah makan tak lalu. Gula kunyi kuah semakuk budu. Penyek lada pedah celok pucuk ubi kayu. Tak ingat kan dah jadi tak?
Tak kira jadi kata apa. Yang tu kan. Tu dia tak ada lagu kau pakai asal. Dia dah. Tu lagu wangu Noyak bodoh tu Kita ni mak makan sebab apa lapar. Habis RM2 kata ada orang mari kata Ustaz, hari ni Amo nak belanja Ustaz. Siakak 16 rasa. 16 rasa. Ada tu kan. Pasal tumbuh. Restoran dia panggil siakak 16 rasa. Rasa kapal tahu. Biasa 3 rasa tu terik dia. 3 rasa ke apa? Masak, pedah, manis. Nanti orang 3 rasa. Paling tinggi 4 rasa Masing-masing pedah apa? Kali rasa marah soalnya. Tak marah kan? Tengok je tu tak apa gitu. Mana apa? Bapa tak ada nikmat lapar. Kenyang tak ada nikmat makan. Tapi tak ada nikmat dah. Sebab tu masya-Allah, Allah Taala bagi nikmat kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Orang yang tak puasa tak ada nikmat kan. Kalau orang pokok dia tak puasa, tak ada nikmat. Apa dia kenyang dah. Itu nikmat. Yang kedua yang paling besar Allah Taala sebut farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan bayangkan kalau orang tak puasa dia kata, dia jumpa Allah Taala ke mana? Allah malu kita kata. Kita ni malu kalau kita buat satu benda, buat salah kita malu kan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Cerita tadi ayat. Surah saja Allah Taala kata kalau tengok orang dosa, al-mujrim ni orang dosa. Kita ni lahir dulu tak ada dosa kan. Lahir dunia kita sore-sore dulu tak ada dosa. Kenapa kita nak balik bertemu Allah Taala dengan bawa dosa? Ni peluang Ramadan. Sebab tu Nabi kata orang yang sempat masuk Ramadan tetapi tidak ambil peluang untuk diampunkan dosa oleh Allah, orang ini sangat buruk. Dosa. Yang kedua bila Nabi naik mimbar, yang kedua Nabi sebut amin. Sahabat tanya Rasulullah, apa sebut amin? Nabi kata, Jibril sebut pada aku, malamlah bagi umatmu yang apabila disebut namamu tapi tak selawat kepadamu. Nabi sebut amin. Bila sebut namamu tapi tak selawat kepada kamu, itu masa berawal ke main Allah salli ala Muhammad. Tu kepol dah. Bila nama Nabi disebut, kita kena selawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab orang yang paling sayang bukan ayah kita. Betul, ayah kita sayang kita daripada kecil sampai besar. Tapi orang paling sayang pada kita adalah baginda Nabi SAW. Sebab tu nak pergi tuan-tuan, nak pergi Madinah bukan dekat dia tuan. Habis duit tu dia 8,000. Beribu batu sanggup ku tempuh untuk bersimpuh di Madinahmu. Semata-mata kita nak berjiran, bersahabat dengan baginda Nabi SAW. Nabi kata SAW sebut, siapa yang ziarah aku masa aku mati, seolah-olah dia ziarah aku masa aku hidup. Allah, itu nikmat besar. Allah Ta'ala bangkit kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Okey, tak dibalik pada Jibril tadi. Benda kait dengan Quran akan jadi hebat. Bila Jibril buat turun wahyu kepada Nabi SAW, pertama surah Al-Alaq. Jibril kata, Iqra, bacalah. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Waktu dia proses pertama baca. Yang tahu Ramadan ni baca Quran, baca Al-Quran. Kalau boleh puasa tak baca Quran, boleh lain payah kan. Kalau puasa tak pakai Quran, boleh lain tak pakai Quran, masya-Allah. Ni peluang. Okey, kedua, Quran turun siapa? Turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dulu dia ada kitab Taurat hanya untuk umat mereka saja. Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, tapi Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Bila Quran turun kepada baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang paling hebat. Dia panggil apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi ni penghulu bagi segala Nabi dan penghulu bagi segala Rasul. Tok Ngulu. Kita kan kampung kita ada Tok Ngulu. Negeri kita ada ketua. Negara kita ada ketuanya. Kalau pula seluruh bulan ini apa dia punya Tok Ngulunya? Seluruh bulan itu adalah Ramadan. Ramadan di hati, Ramadan ku pohon usah pergi. Ya Ramadan, jangan pergi Ramadan. Siapa dia ya? Orang nego ni. Nego. Puasa apa lah. Neko. Tapi tahun ni agak kurang sikit lah. Tapi Masya Allah. Ayat itu nampak di segi fizikalnya. Ayat masuk pun masa bodoh ngajar sebelah perai utara dulu, Pulau Pinang. Masuk dalam Sahabat. Orang neko lemah. Dia daripada Kedah mari neko di Pulau Pinang. Niaga sebulan boleh makan setahun. Nak cari mana kan? Neko sebulan makan setahun. Ramadan. Hak tu nampak fizikal, tapi Allah Ta'ala nak ayat kita ni, hak ni bukan secara fizikal, secara pahalanya Allah. Ni boleh Allah Ta'ala gandakan amalan kita. Tuan-tuan buat pada sunat, Allah Ta'ala ganda fardu. Nak cari boleh mana? Hak fardu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Hak mudah tuan-tuan, sipir mudah. Kalau kita semaya maghrib berjemaah, bila biasa 27 kali ganda. Kalau Ramadan tuan-tuan kali dengan 70. Tu berapa kan? Ni subuh. Kalau biasa kita kata 27 kali ganda kali 70. Tu berapa? 1890. Kita ibarat duit macam duit. Mau kerja sikit. Kalau punya pahala, buat kampung dengan kuliah. Tuk Joko salah satu boleh pahala kan. Lepas tu bila nampak pahala? Bila mati. Bila mati tu manusia nyesal kan tuan. Allah minta balik semula ya Allah, minta balik semula. Na'mal salihah, nak buat amal soleh ya Allah. Tak sedar buat amal tak comel. Kita duduk baca ilmu, dua benda dia akan didoakan malaikat. Pertama, mereka doakan keampunan. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang berada dalam majlis ilmu ya Allah. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang yang berada dalam majlis ilmu ya Allah. Pertama keampunan, yang kedua rahmat. Bukan mudah nak dapat nama malaikat Dia ada 12 golongan tuan. Kalau nak cerita 12 golongan ni, panjang pula kan. Antaranya orang yang berada pada sah yang pertama. Orang ni orang akan didoakan oleh malaikat. Sebab tu kadang-kadang pergi kuliah, kita pergi lewat. Ada orang yang kata, Ustaz panggil doktor biasa. Jangan tu kan, tak kira Ustaz lewat belakang. Apa mau lewat sana? Tu email lewat belakang. Jangan bagi. Ni peluang tak. Sebab Nabi kata, kalau orang tu tahu pahala, kelebihan berada pada saat pertama, nescaya mereka sanggup untuk nak ngudi untuk berada pada saat pertama. Mungkin mari awal aku. Nak saat pertama gitu mungkin ada berapa kan? 30 kan? Mari 40 kan? Aku duduk di saat pertama aku. Tak boleh. Ngundi kan? Cara undi okey dah besar pertama. Nak ayat lagu tu. Tapi kita tak dapat undi kan? Muslimin muslimat betul. Ya terakhir, Quran turun di bulan mana? Quran turun di bulan Ramadan. Nak kita cerita bab nuzul Quran ni, dia turun bulan Ramadan. Turun sekaligus. Lepas tu akan turun berasal-asal daripada langit dunia, turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dia turun secara berasal-asal.
ikut keadaan dan suasana. Orang tanya Nabi SAW, lagu mana ruh? Kalau kita jawab kan ruh. Gapa ruh? Wangi ke ruh? Ruh kan? Allah tak tahu ayat. Bila orang tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau kita bertanya tentang ruh, kamu beritahu ruh itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa hebat kita hari ini? Sebab ada roh. Tengok orang mati, hebat tak? Tak ada hebat tu. Kita ni mati dia kata. Jadi jenazah tu. Tak ada gapo tu. Dari mana buat gapo. Tak ada kata orang yang sebelum hidup atas dunia. Dia rasa dia hebat. Dia kata gini, tanya ayah mati, tak ayah hantar ayah, ayah gede boleh? Gede. Oh hidup memang boleh kan tu Dia mati kau lihat demo je. Dia buku demo sepuluh coklat ni saya. Musik kau ni tuan. Muslim muslimat. Jadi Ramadan ni hebat sebab bulan diturunkan padanya Al-Quran. Jadilah Ramadan ni hebat. Oh, Masya Allah. Tanya sahabat Amos tadi, kita duduk Mesir tu orang Arab ni boleh Ramadan. Allah. Orang Arab ni punya perangai dia. Sebelum hari Islam lagi pun dia perangai orang Arab ni. Dia pertama dia akan ikramul tuyur. Dia akan hormat tetamu, muliakan tetamu. Yang kedua, dia suka bagi makan. Sebab tu bila kita nak pergi buka puasa, contoh ambo ada musewa kita nak pergi buka puasa masjid besar. Supaya jalan tu kan, bila kita lalu kan, mereka buat majlis buka puasa. Walaupun kita kata bagi ke apa, kurma putih, apa roti sekeping, air susu, kadang-kadang susu kurma tu, air kosong. Bukan nasi biryani, bukan kambing bakar. Tapi nak ayat dia nak ambil Nabi Al-Quran, man fattara sha'iman. Siapa yang bagi makan orang yang berbuka puasa, dia boleh ambil pahala orang tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tadi. Tuan-tuan belanja apa ini? Ustaz, kamu nak belanja nasi komok ke Ustaz? Tuan-tuan boleh ambil pahala apa? Tuan-tuan dapat 100, pahala apa 100, dapat berapa itu? 200. Amalan lain boleh tak kita tarik? Amalan orang lain boleh? Kau ada kalau semaya Allahu Akbar semaya ketiga. Tahun ni baca aku boleh baca tak? Bukan kata dapat pahala, dapat dosa boleh. Ni kita boleh tarik pahala. Lepas tu apa buat program tu, nak buat juga sikit-sikit. Ni sebab kita nak tarik pahala muslimin muslimat. Jadi nampak tinggal laka sekali, tinggal ustaz kau ke. Loh dah ustaz, kamu dah. Oh, kita nak boleh tahu semua sekali tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Jadi akhir pada hari ini juga tuan-tuan, 17 Ramadan, satu peristiwa sangat hebat berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Allahu Akbar. Ini Ramadan kan. Berlaku peperangan Badar Kubra. Jadi kalau kita pergi Mekah, Madinah, dia ada satu tempat. Kita pergi Badar tuan. Di Badar ni tengok kesan peninggalan tempat syuhada, orang mati lepas dengan Badar. Kemudian ada satu bukit tu dikatakan, Allah Alam, dikatakan bukit ni tuan-tuan jadi pasir. Allahu Akbar. Bukit Mekah tu kita tahu diri lah. Kita lalu kan, banyak jalan nak ke Madinah Mekah lah. Bukit dia bukan bukit kita. Punya nampak macam batu sungguh lah, kemerahan gitu. Tapi bukit di Badar ni, dia ada seluruh bukit jadi pasir. Sebab apa? Dikatakan bila malaikat turun bantu Nabi SAW dalam perang Badar. Sebab masa tu umat Islam hanya ada 313 ataupun 314 disebut dalam sirah. Hanya ada 70 ekor unta dan 3 ekor kuda sahaja. Terpaksa berkongsi naik unta tadi secara bergili-gili. Bulan Ramadan. Kita kat bulan Ramadan ni habis berkelan. Masya Allah. Tuan-tuan cukuplah nak cerita bab Badar pula. Masya Allah. Jadi itulah insya-Allah kita doa kepada Allah Taala mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Mungkin nak jumpa Ramadan tahun depan, wallahu a'lam. Jadi bila ada kesempatan ni kita buat terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan kau jangan jadikan Ramadan ini Ramadan akhir bagi aku ya Allah.
Dan kita dapat ngelas sekali Allah Ta'ala bagi ke apa tuan-tuan? Habis Ramadan, nikmat berhari raya. Tu Nabi sebut, kalau umat aku tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya mereka bercita-cita untuk menjadikan seluruh bulan itu Ramadan. Tapi tak boleh tuan. 1 Syawal. Siapa umum raya ni? MP, Menteri Besar, PM, dah. Umum raya ni racun kan. Sebab apa? Ramadan ni racun boleh. Dia bukan biasa. Jadi bila racun boleh, nak umum penetapan hari puasa pun dipanggil apa? Mak jengum tu. Penyimpan umur besar, raja-raja. Dia umur puasa, dia umur raya. Tak boleh kata kita nak umur, tak boleh. Sebab dia Ramadan ni raja. Dia berumurlah malam. Dengan ini saya mengumumkan bahawa tarikh hari puasa adalah pada esok hari. Jadi raya terkejut lagi. Bukan terkejut. Sebab nampak nak boleh. Saya hamba sendiri. Saya bahak dulu. Dia AJK Falak di wilayah. Betul lah masa tu dia tidak buat, dia nampak. Masa tu nampak anak boleh dia dah buat. Dia satu tempat lagi. Umur. Bila umur, esok Syawal. Katalah hari ni ngalah. Puasa, esok Syawal. Esok hari Rabu, 1 Syawal. Tak boleh lah tu Kata hamba tak usah raya, tak nak puasa. Hari kan. Tak usah buat rajin kan. 1 Syawal hari puasa. Lepas 2 Syawal dah pergi. Nak puasa ni kok tak ada masalah. Tapi 1 Syawal tak ada bagi nikmat berhari raya. Laisal Eid bilabsin, jadi ulama kata bukanlah hari raya itu dengan pakaian baru sahaja, walakinnal Eid al-iman yazid. Tetapi hari raya sebenarnya adalah iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian tuan. Ambil masa tuan pada pagi ini. Dan juga kepada sahabat apa saya sudi jumpa hamba pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sikit sebanyak hamba nak mengajar tu erti sebab tu duk main campur-campur nasi semua sekali Boleh-boleh. Tuan-tuan jangan stres sangat. Jangan stres. Nekak duk ada kuliah tengok marah tak boleh erti tak mana stres ni punca penyakit tu. Apa dulu stres tu? Domo stres, sekolah stres. Jangan stres. Kita relax. Dunia ni buat mudah-mudah. Jangan payah kan. Mudah-mudah kan. Kita bagi ayah mudah. Tadi keturunan tu mudah naik mula sikit. Naik sikit. Sebab ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendarat sebentar lagi. Pilot dia akan sebut bila kita nak sapa naik walaupun nak sapa kerja pun apa pokok-pokoknya nak sapa dan habis sapa dia koyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selamat sampai di lapangan terbang antarabangsa Sultan Ismail Petrol. Hamba pun sapa tu nak landing dia tu landing betul. Wallahu alam. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada gambar sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala syafil muslim wa ala alihi washabihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi ini ya Allah, pagi 17 Ramadan ya Allah, kami angkat tangan dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Walaupun kami tahu tangan kami banyak buat dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, walaupun kami telah masuk Ramadan ya Allah, tapi kami masih lagi banyak buat benda-benda yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Banyak buat maksiat ya Allah. Tangan ni ya Allah kami guna untuk kami berwudu, kami guna untuk kami takbir dan semaya. Tangan juga kami guna untuk kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila dosa kami, dosa anak kami, dosa isteri kami, dosa sahabat-sahabat kami dan muslimin muslimat seluruhnya ya Allah, terutama kepada kedua ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah, kesilapan mereka ya Allah. Bagaimana mereka menjaga kami masa kecil ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami sedang berada di alam barzah, alam kubur, Kau jadikanlah kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka salah satu pada lubang daripada lubang api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا عليه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وارزقنا ليلة القدر وعبادة فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله.